Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hadis ke-19, sedikit lelaki dan banyak perempuan. An Anas radhiyallahu anhu qala la uhaddisannakum hadisan la yuhaddithukum ahadun ba'di sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min asyrati sa'ah an yakilla al-'ilmu wa yazhara al-jahlu wa yazhara az-zina wa taksura an-nisa wa yakilla ar-rijal hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid akhrajahu syaikhan. Artinya, daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, akan aku ceritakan kepada kamu sebuah hadis yang tidak ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda kiamat ialah sedikit ilmu, banyak kejahilan, berlaku banyak perzinaan, ramai kaum perempuan dan sedikit kaum lelaki, sehingga nantinya seorang lelaki akan mengurus 50 orang perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-19 dalam kitab antara hadis-hadis yang menceritakan peristiwa yang berlaku pada akhir zaman. Kita lihat keterangan hadis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa di antara tanda hampirnya kiamat ialah sedikit ilmu agama, banyak kejahilan, banyak berlaku perzinaan, sedikit kaum lelaki dan ramai kaum perempuan. Beberapa tanda kita dengar malam ini. Hampirnya kiamat, hampirnya kemusnahan alam ini. Bumi yang telah begitu tua menunggu saat kematian. Orang tua dah, cuma tunggu selagi perkara, iaitu mati. Mati bagi bumi ini dikatakan kiamat ataupun yaumul akhirah, hari gegak gempita, dihancurkan langit dan bumi. Itu maknanya hari mati bagi bumi ini. Tanda dekat nak mati dah bumi ini, nak hancur dah bumi ini. Ada beberapa tanda yang disebut di dalam hadis tadi. Yang pertamanya sedikit ilmu agama. Benda ini jelas, ilmu agama memang sikit. Di mana-mana ilmu agama dia sikit, tidak banyak. Di sekolah sikit ilmu agama, hak lain banyak. Mata pelajaran lain dia banyak, dia memang kena banyak. Dulu dia banyak agama, dia masuk hak lain tu sikit-sikit. Sekarang ni disedikitkan agama. Jadi mata pelajaran agama tinggal sedikit. Dulu kalau orang sekolah Arab lah, tahun 50-an, apa ceritalah 60-an, sekolah Arab ya, bukan ngaji pondok. Sekolah Arab Zainal Abidin, keluar boleh baca kitab Arab. Tahun 70-an, 60-an, sekolah Arab, bukan pergi Mesir, boleh baca kitab Arab, cair. Pasal masa tu mata pelajaran agama memang banyak, diselitkan sedikit mata pelajaran akademik. Yang banyak adalah mata pelajaran agama, menggunakan teks kitab-kitab Arab. Kemudian disedikitkan sehingga sekarang guru besar dah erti cakap Arab. Tak usah kata anak murid. Tak. Ustaz pun tak macam mana. Tak usah kata murid yang keluar. Disedikitkan ilmu agama. Itu memang janjian dan tanda dekat dengan hari kebangkitan, hari musnahnya alam ini. Dalam kehidupan kita, ilmu agama adalah sedikit. Dan agama itu pun tinggal sedikit. Agama kita sikit dah, lepas tu kita peruntukkan sedikit masa saja untuk agama kita, maka jadi semakin sedikit. Sepatutnya kita yang sedikit pengetahuan agama, kita peruntukkan sedikit saja untuk dunia, yang banyaknya untuk agama.
kerana kita banyak tak tahu perkara-perkara agama, nilai-nilai agama dalam kehidupan kita. Tetapi dah kita sedikit dah agama, kita sedikitkan pula akan untuk mencari ilmu agama. Kau sikit 8 jam kita cari benda yang kait dengan dunia, 1 jam saja kita cari benda-benda yang berkait dengan akhirat. 1 lawan 8 dia tak panggil seri. 8-1 kalau main bola, orang tak panggil seri, bodoh seri 8-1. Nah, seri ni 8 sama. Mencari dunia 8 jam, mencari akhirat 8 jam. Kita ni dunia kita sedikit. Dunia kita banyak dan agama kita sedikit. Sebab itulah apa yang telah dihasilkan sekarang, individu muslim dan orang Islam, tiap-tiap seorang boleh dikatakan majoriti adalah sedikit sangat pengetahuan tentang ilmu agama. Kita cek lah, kita periksa, kita tanya. Balik sekarang kita tanya orang tua kita, anak beranak kita ramai mana. Hak kapunya tolong sebut belaka. Tak, bawa gong pasir, bawa sungai beraya, takut ada kena-mengena lah, biar bau-bau bacang pun. Kita nak bilang anak beranak kita. Hak duduk paka, Taman Perming, nak tebing tembah, Ketai, bilang anak beranak. Boleh 300 orang, bilang berapa orang pandai baca kitab Arab. Bilang. Nak, ada. Yelek orang apa? Ada. Ada. Tu kita. Jawab kawan kita gitu kok. Nah, sebab itulah Allah Taala payah nak memberi nusrah, pertolongan kepada kita. Pasal kita dah layang mana dah dengan ilmu-ilmu agama ni. Tak layang mana. Yang kita penting ilmu-ilmu dunia. Nah, ilmu dunia. Biar dapat 9A, biar dapat 15A. Waktu pasal kita telah dibasuh otak kita oleh beberapa orang guru TB1, TB2, TB3 and TB711. Tu guru macam-macam dia buat dalam cerita. Orang yang berjaya dalam kehidupan, dalam siri drama, inilah orangnya pakai kereta besar. Ni orang berjaya. Nah, dipuji oleh masyarakat. Kalau dia buat kat orang yang pendidikan, dia buat, dia buat cerita budak ngaji pondok, akhirnya syak dadah. Dia buat gitu. Dia buat ulama tegur, akhirnya nampak wak lari anak dara orang. Tu saja. Dan ni agama ni ada pakar rawat. Nah. Tentu. Sebab tu dia nak ujikan ustaz-ustaz ni bini orang asli. Dia bahan Siti Nurhaliza. Sedikit ilmu. Tak seorang mana dalam diri kita seorang banyak mana ada ilmu agama tak ada. Pada bab semayang selok. Tak reti-reti bab semayang. Tok imam tengah rakak dia pun sapa. Dia akad takbir, tok imam akad pada dia rakak lagi. Dia kata. Tu jangan. Ayah tak pandai dah sikit ilmu agama, anak kau sikit, turun ke cucu kau sikit ilmu agama, kau sikit. Kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lebong. Semua tu, segala-gala, semayang, ibadat, hidup dan mati lillah. Lillah guana. Nah. Cari ke dunia jauh tak apa, cari akhirat dekat pun tak sampai. Mengaji ilmu dunia landeng